buatlah, dia ada kaifiat dia. Maka kena tunggu ni, tunggu menanti faidul ilahi, pemberian Tuhan dosnya. Kadang-kadang lepas zikir dia mari tasawuf tiba-tiba. Dia mari perasaan saya ke Nabi, saya ke Tuhan. Mari perasaan taksir dunia, mari perasaan sabar, mari perasaan tawakal. Tu perasaan tu yang hadir selepas daripada berzikir. Kadang-kadang ada orang mengaji bab sabar 100 butir kitab, tapi dia tak boleh sabar. Tak cakap ajar bab siap sabar. Gini kalau berlaku lagu ni mu kena sabar. Maka cara nak masuk sabar dalam diri dia ngatik. Maka lepas pada mengatik, masuk molek sifat sabar tu jadi senyap, tak kecek banyak, tak marah kat orang, rasa tenang, hanya lah sabar. Gapo dia faidul ilahi ni? Limpah daripada Tuhan ni, iaitu nur yang ditaruh ke di dalam hati. Nur ni bukan nampak cahaya dah. Jangan koyak lepas pada mengatik mari cahaya berang. Hak tu Power Ranger. Nak tukar jadi hijau. Nah. Yo, cahaya sini maknanya satu pemberian daripada Tuhan, maka dipanggil cahaya. Semua benda-benda baik di dalam ilmu sufi dipanggil cahaya. Manakala benda jahat dipanggil gelap. Nah, maka nur yang ditaruh yakni satu perasaan. Nur, perasaan yang molek, yang indah digambarkan seperti nur, cahaya. Dengan cahaya ni lah, dengan sifat dan perasaan ni lah kita dapat menyuluh di dalam kehidupan kita, dapat kita berjalan menuju Tuhan dengan nur ni. Bukan jangan duk koyak mengatik mari bro, nampak cahaya bro. Sebab tu ada setengah ajaran sesatnya buh-buh lapu dalam jubah dia. Buh-buh lapu tu gak tai ngatik luhnya pasal bro cahaya. Siap lapu disko pula ding 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 ding. Oh, tengok tu guru kita berzikir. Cahaya. Cahaya dalam hati dia. Cahaya lagu tu boleh tahan nak buat pasal lapu terang lagi. Bukan nak cahaya tu. Kalau kita dok gila kok cahaya tu, ahli sihir boleh buat lagi. Maka sebab tu dalam zikir kena faham maksud cahaya gapo. Maksud terbang gapo. Maksud ilah, fana, hancur gapo. Bukan kata tok guru ambo ada dok sengih tok hancur-hancur. Kawan ni selok lama fana lama mana. Ya tak faham hancur tu pergi zahir bukan. Cahaya bukan pergi zahir. Katanya Nabi, as-salatu mi'rajul mu'mini, semaya tu mi'raj bagi orang mukmin. Ambo tengok tok guru ambo duduk depan lagi. Bila masuk akad takbir Allahu Akbar, pium, mi'raj. Tak apa. Tapi Nabi kata mi'raj. Mi'raj roh dia, hati dan perasaan dia mi'raj, maksud dia. Kena faham, jangan awak ngamuk, jangan awak katung lagu tu. Kalau kita minat kepada benda-benda pelik, Dajjal akan mari tipu kita dengan lagu tu. Tapi kalau kita faham maksud nur itu adalah perasaan baik, Dajjal tak lewat mari. Sebab tu ramai orang silap faham, sekalipun dia ahli tariqah tapi ditipu lagi oleh Dajjal. Yo, kerana silap faham, kerana dia minat benda pelik. Minat terbang, minat gapo, Dajjal boleh tahan nak buat. Nah. Dan dengan nur itu hasil ma'rifatullah dengan ma'rifat yakin. Ngaji 100 butir kitab duk healing tak lagu tu. Ngaji ni duduk sini. Peringkat akal. Nak tolak masuk dalam ni guna zikir. Kita tahu dah Tuhan kuasa dah. Duk ngaji sifat 20, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Demo pernah rasa ke duk Tuhan dengar demo? Sudah Tuhan dengar menalih dak. Weh Tuhan duk perhati ambo. Wah, jerit selok. Malu jambo nak tahu duk tak mana. Ibadat ambo setawa mana tak tahu. Bagi orang rasa. Kalau orang tak rasa payah. Maka belajar ni duk sini baru. Kena tolak biar masuk jadi perasaan. Demo tahu, demo etikot Tuhan kuasa. Yo, cutera rima mari 3 ekor dalam surah ni. Hok mengajar mula-mula sekali unggah. Patu punuh akidah kau tak punuh akidah sebab dalam hati dia tetap etikot Tuhan kuasa. Patu demo lari lagu mana? Tahu rasa perasaan tak mari lagi Tuhan kuasa pada masa tu, duk rasa rima. Jadi kafir, perasaan tak jadi kafir ingat. Rasa tak jadi kafir. Iktikad baru jadi kafir. Sebab tu orang lari ke hatu tak jadi kafir. Kalau tidak kat lari ke hatu jadi kafir lah.
Maka perasaan tak memberi kesan, tetapi tak ada makrifat lah. Makrifat duduk sini. Tolak dia, kita dok kata Tuhan kuasa. Memang mikir lagu tu kecek syarah pandai pada orang lain. Tolak biar duduk sini, tahu. Nampaklah kekuasaan Allah Taala. Nah. Mari pula perasaan itu yakin dah. Ilmu ni mungkin tersilap. Kita dengar orang tok guru kita faham pun. Gi dengar tok guru ni kata, gitu silap dah. Salah hamba. Sebab apa? Siapa perikat ilmu. Supaya kita kenal nasi khabu dengan baca. Baca dalam buku ni nasi khabu ni gini-gini. Kabar-kabar buku-buku ni nasi khabu warna kuning pula. Dulu warna biru. Pala ni warna hijau dah nasi khabu. Sudah salah kau kamu dia. Salah. Sebab apa? Sebab perikat pengetahuan. Kemungkinan berlaku salah, ya mungkin berlaku salah. Tapi apabila pergi ambil buku nasi khabu makan. Hijau kau kelabu tahu dalam nasi khabu. Pada masa tu kemungkinan berlaku salah. Tidak dah. Sebab apa? Dia jadi makrifat yakin. Nah, maka nak buat lagu mana keyakinan ni? Kena belajar, kena usaha. Nah, tekan sikit akidah kita, hak kita duk pegang ngakal ni biar jadi duk sini. Tu i'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Benda bersipu di hati kita. Maka orang dia makrifat yakin gilah mereka ko, dia tak akan berlaku syirik dah dalam hati dia makrifat lagu ni dah. Sebab dia sudah merasai Tuhan. Bukan mempercayai Tuhan, merasai dah dia pun. Seperti orang yang mempercayai madu itu manis, tapi dia tidak pernah rasa madu. Pernah rasa? Tak pernah rasa. Tapi orang yang pernah rasa madu, sudah. Tak ada masalah dah dia. Gilah mana-mana tak teringat itu semacam. Mari mana perasaan itu? Hasil daripada zikir. Kita berzikir, dia akan mari perasaan itu. Menurut martabat orang lah. Ada zikir gini, ada zikir gini. Bergantung atas guru masing-masing. Dan hasil segala sifat kepujian apabila ada makrifat yang yakin dengan Tuhan, yakin Tuhan melihat kita, yakin Tuhan mendengar perkataan Tuhan kita, yakin Tuhan tahu apa yang kita fikir, maka apabila lagu tu hasillah segala sifat kepujian. Jadi jauh lah. Tak payah buat. Hamba tak ngaji bab sabar, tapi orang ni sabar, pelik sungguh. Hamba tengok dia tak mari mengaji pondok pun. Nampak orang kampung biasa, tapi Allah sabarnya lah hamba tengok. Sebab apa? Dia rasa dah tu. Kadang-kadang orang duduk belajar tak rasa. Maka tak rasa, sekurang-kurangnya mengaji tak pondok dah. Tetapi tak rasa, kena biar rasa. Maka apabila rasa sifat kepujian daripada sabar, tak sabar lagu mana? Moga dia yakin dah Tuhan belakang-lakang. Tak kata lagu mana? Sakit nak selok pun gitu. Ya Allah ya Tuhanku. Berguling batin kawan tu. Tapi lagu tu mulut sebut aduh tak apa. Kita kata ni bunyi kata Tok Wali kepik pintu bunyi aduh. Patut kepik putih sedaknya. Tak syarat kena sebut sedaknya. Tapi aduh pun tak apa. Tapi dalam hati dia tak kosik langsung dengan Tuhan. Kepik kau, terembah kau, aksiden kau gabung di hati dia duk makrifat ni. Ya lagu tu perangai tabiat dia. Mulut tu tradisi dia dah. Kalau kepik pintu ibunya aduh, jarak. Kepik pintu sedaknya, jarang lah orang kepik lagu tu. Maka aksiden pun nangis sedih pun menangis. Tak apa, tak ada masalah apa. Sahabat-sahabat tengok Rasulullah apabila mati anak dia, Rasulullah menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, nangis. Tak reda kau lagu mana? Katanya Rasulullah, dak. Air mata ni bak lain, hati bak lain. Nabi kata, sesungguhnya air mata itu menunjukkan kita jenis perangai lemah lembut. Adumu, air mata itu menunjukkan rahmat kita. Ada orang buat kerah. Dalam hati duk berai dah. Tetapi menangis ini tak menunjukkan tidak reda. Ya beza. Hak luar ni tak menunjukkan hak zahir. Kadang-kadang dia lapar. Nak makan nasi lapar salah kau dak kau tak makrifat orang lagu ni. Kecek agam ni yo lagu tu. Sabarlah duk senyap. Senyap tak semestinya sabar. Ada orang duk senyap dalam gelegok, ada juga gelegok dalam hati, gelegok tak sabar juga. Ada orang mulut banyak tapi
Hati tak kosek rasa dengan Tuhan. Kita nampak dia bersungguh, nampak macam bimbel, tapi dalam hati ada orang duduk senyap, dalam hati duduk geduk. Nah, duduk senyap atas surga, hati duduk dunia. Ada orang duduk dengan dunia, tapi dalam hati dia Allah. Jadi payah kita nak hati-hati. Hak paling penting sekali hati. Kerana hati akan mengarah ke seluruh anggota.